Apa suplemen yang terbaik untuk bantu anda untuk atasi masalah buasir berdarah? Dah lama saya buasir berdarah, rasa risau kan, takut jadi benda lain pula. Jadi tapi nak cari something yang semula jadi, tak ada benda yang mungkin berunsurkan sintetik kan. Jadi kalau nak, boleh saya boleh bantu insya-Allah sebab dah ramai yang rasa kesan. Tapi sebelum tu saya nak minta anda untuk subscribe dan komen saya dah subscribe. Okey, baik. Okey, apakah suplemen? Suplemen ni dia banyak grade suplemen sebenarnya. Saya bagi tahu terus terang lah. Dan kebanyakan suplemen memang buat untuk tujuan komersial dan tidak ada prinsip yang betul. Maksudnya nak murah ambil je bahan-bahan daripada bahan kimia. Dan uh, so apa yang menanggungnya kita lah. Kita yang menanggung yang guna bertahun-tahun, tengok-tengok tiba-tiba jadi benda lain. Jadi saya bagi tahu dulu suplemen yang saya share ni bebas daripada 350 bahan kimia di dalam proses penanaman dan juga selepas penghasilan sampai ke jadi produk. Jadi kebanyakan produk kalau dia ditarafkan sebagai organik, maksudnya dia hanya bebas 115 bahan kimia di dalam proses penanaman sahaja. Jadi jangan takut dan kita sahkan juga ada kajian 10 tahun yang mana memang kadar penyerapan sangat tinggi. Okey, baik. So, suplemen yang pertama saya nak kongsikan kepada anda ialah polyphenol blend. Okay, polyphenol blend ni dia dia orang kata pada saya sangat orang kata ajaib lah, salah satu keajaiban lah sebab kita ambil daripada sumber anggur muscadine yang mana dia ada lebih kromosom. Yang mana saintis percaya disebabkan itulah kadar baiki sel dia sangat-sangat tinggi. Jadi kalau kita ada masalah buasir, maksudnya apa? Sel kita tengah rosak lah kan sampai berdarah-darah. Dan kita kerap berulang-ulang kena buasir, maksudnya teruk sangatlah kita punya pertahanan sel kita mudah sangat sampai kena. Jadi polyphenol blend dia akan bantu untuk naikkan kadar orang kata kekuatan imun setiap sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Dan mungkin anda juga ada juga dalam isu keturunan. Mungkin keturunan mak ayah pada buasir, boleh kena buasir. Jadi dia akan bantu untuk betulkan kerosakan DNA. Okey, dan satu lagi saya nak cerita juga kelebihan polyphenol ni adalah dia diuji secara saintifik. Okay, produk semua diuji saintifik tapi untuk polyphenol ni dia beza sikit sebab di kadar orang kata dia turunkan kadar keradangan dalam tubuh dalam masa yang sangat cepat. Bawah 1 jam dia boleh turunkan kadar keradangan tu. Memang dah diuji pun. Jadi kita punya buasir tu semua radang lah. Radang ataupun bengkak. Baik, yang kedua, dengan cara pengambilan daun sena. Daun sena yang berkualiti maksudnya dijaga proses tu supaya zat dia ada dan tidak ditambah, tidak ditokok tambah dengan bahan-bahan kimia yang lain. Okey, pi daun sena ni kerja dia adalah untuk melembutkan najis dengan efektif. 10 ke 12 jam najis lembut insya-Allah dan bila membuang dia tak jadi sakit lah. Dia tak jadilah sebagai punca kena buasir tu kan, sembelit. Kemudian, yang ketiga ialah saya sangat juga cadangkan vitamin C. Vitamin C ni kerja dia apa? Kerja dia adalah untuk baiki sel. Baiki sel, bagi kekuatan kepada kita punya otot kan. Maksudnya lepas tu cerahkan, benda dah jadi merah, dia jadi lebam kan. Jadi maksudnya baikkan balik sel-sel tu. Dan yang terakhir, saya sangat cadangkan amalkan saya panggil sebagai omega 3. Sebab omega 3 ni dia penting lah untuk kekuatan otot nak meneran. Penting untuk kawal keradangan dalam tubuh kita. Bantu juga untuk lawas sebenarnya. Omega 3 dia bantu sebagai pelincir. Najis tu nak keluar, dia akan bantu sebagai pelincir, mudah nak keluar. Jadi bila mudah nak keluar, dia tak jadilah sampai kan meleceh, sampai berdarah kan. So yang penting sekali ialah dapatkan produk ni daripada kami dengan teknik pengambilan yang betul. Sebab kami akan ajar teknik pengambilan yang betul. Sebab ramai yang bawah seminggu memang dah rasa kesan lah. Tapi saya bagi tahu dululah, ada yang lambat sikit, ada yang tu sikit sebab bergantung kepada tahap kesihatan masing-masing. Tapi apa yang saya boleh garanti ialah ada perubahan. Akan ada perubahan dalam masa 21 hari. Dan satu lagi ialah kita akan ajar teknik pengambilan untuk kesan yang segera. Okay, so dapatkan dekat link yang saya sediakan di bahagian description. Dan kalau anda tengok dekat TV, okay, jangan lupa terus WhatsApp ke 019 394 9873. Itu saja. Assalamualaikum.